Pagi 1 Syawal, suasana desa masih berkabus. Burung pun belum mula berkicau. Zaki, seorang pelajar kolej, pulang ke kampung sempena Aidilfitri. Tahun ini pertama kali mereka beraya tanpa tok ayah yang meninggal dunia 3 bulan lalu. Semasa bersiap untuk solat sunat, Zaki ternampak satu bungkusan kain kuning di atas almari di bilik arwah tok ayah. Ia tak pernah ada sebelum ini. Bila dibuka, ternyata ia baju Melayu tok ayah, warna hijau zamrud, masih elok dan wangi seperti baru. Ada kopiah putih bersulam di dalamnya. "Pak Long, ni baju tok ayah," soal Zaki. Pak Long hanya pandang sepi. "Kalau elok pakai sajalah, tok ayah sayang kat kau." Zaki pakai baju itu. Elok benar terletak di tubuhnya. Tapi saat dia melangkah keluar dari bilik, suasana rumah terasa berubah. Angin mula meniup perlahan dari arah dalam rumah. Bulu roma Zaki meremang. Di masjid ramai memandang pelik, ada yang menegur, "Macam tok ayah berjalan tu." Zaki tak hirau. Tapi selepas solat, sesuatu mula aneh. Dia duduk seperti tok ayah, cara dia bersalaman seperti tok ayah. Suaranya pun mula bertukar garau dan bergetar, mirip arwah. "Zaki, kau okey?" tanya sepupunya Rina. Zaki hanya pandang Rina dan berkata, "Tanah kubur tok ayah belum rata, ada yang belum selesai." Rina terkedu. Itu ayat yang arwah pernah sebut sebelum dia meninggal. Hari semakin pelik. Zaki mula bangun malam, berjalan ke halaman sambil berselawat. Gaya sama seperti arwah tok ayah. Dia bercakap seorang diri, sebut nama-nama lama. Pak Kadir, Haji Leman, Timah Bidan. Satu malam, Pak Long terdengar Zaki berbual dalam bilik. Tapi bila dibuka pintu, Zaki sedang duduk menghadap dinding, bersila, membelakangi semua. "Ada yang ambil tanah kubur tok ayah. Nak buat benda tak elok," katanya tanpa berpaling. Pak Long hampir rebah. Itu adalah rahsia yang hanya diketahui tok ayah, bahawa suatu ketika dahulu, ada orang pernah mencuri tanah kuburnya yang lama untuk tujuan sihir. Malam itu, mereka ikut Zaki ke satu kawasan kebun getah usang, di mana Zaki, ataupun lebih tepat, roh tok ayah dalam tubuh Zaki, tunjukkan satu lokasi di bawah pokok tua. "Tanam balik tanah ni, doakan supaya tak berulang." Selepas tanah dikambus semula dan doa dibaca, Zaki tiba-tiba pengsan. Pagi esok, Zaki bangun dalam bilik. Tak ingat apa-apa sejak pagi raya. Bila ditanya, dia cuma ingat pakai baju tok ayah. Yang peliknya, baju Melayu itu dah tak jumpa. Pak Long cuma diam, tapi bila Zaki dah balik ke bandar, dia buka almari